Lihat saja prestasi negara kita, bukan saja sebelum krisis dan tak kalah menghadapi krisis, ketimbang dengan negara jiran. Jauh lebih baik. From the bottom of my heart, saya tahu yang kerja itu bukan orang di atas, semuanya. Jadi kita minta teruskan, kerana khidmat saudara itu membantu bukan saja keluarga saudara, tetapi negara ini. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, walaupun tak berhenti kritik terhadap orang politik dan juga pejabat awam, saban hari kita tak boleh nafikan di negara ini prestasi penjawat awam umumnya sangat baik di kementerian ini. Bertungkus lumus mereka bekerja. Saudara ramai bekerja bertungkus lumus, lebih daripada biasa. Persiapan-persiapan yang rapi. Jadi saya datang di antara lain mengapa Kementerian Pengangkutan nak ucap terima kasihlah kepada saudara kerana memberi kesempatan.